Kerja penat-penat tapi dapat gaji akhir bulan tapi kayakan orang lain. Itulah yang berlaku kalau setiap kali kita dapat gaji, kita habiskan duit tersebut dan tak bayar diri sendiri. Maksudnya, kita langsung tak menyimpan. Hari ini, saya nak kongsikan satu tips yang mudah dan berkesan untuk pastikan hasil titik peluh kita bertahan lama. Tipsnya, simpan 1 gram 1 bulan. Setiap kali dapat gaji, alihkan sebahagian daripada gaji itu kepada 1 gram emas. Cara yang paling mudah, gunakan akaun Emascape. Jangan tunggu duit lebih, tapi simpan dulu duit gaji itu, selebihnya baru belanja. Dengan cara ini, barulah kita akan semakin kaya. Setiap kali dapat gaji, kita ulang tabiat ini. Simpan 1 gram. Kalau dah banyak gram emas di dalam akaun, boleh keluarkan emas fizikal, contohnya gold bar seperti ini ataupun dalam bentuk dinar seperti ini. Jom mulakan simpanan emas anda hari ini. Refer link video di profil saya langkah-langkah untuk bermula simpan emas dengan Public Gold. Saya bantu tuan-puan dengan sebaiknya. Semoga bermanfaat.